Aku baru tahu rupanya kalau pakai 4-wheel drive ni, dia tak boleh rem sebelah saiz 18, sebelah saiz 16. Tak boleh. Ya ke bos? Apalah nasib kereta aku ni. Ini kau punya pasal lah ni, Mbah. Asal semua dia lain bos? Kedai AZ Tire buka, dia hari-hari buka. Masalahnya, rem aku, yang ingat tak rem yang ada kemek dekat sini? Yang dekat belah sini, yang dulu tu. Aku dah hantar dah pergi tempat AZ Tire. Aha. Sekarang ni, kereta ni nak dibawa ke tempat AZ Tire. Aku baru tahu rupanya, kalau pakai 4-wheel drive ni, dia tak boleh rem sebelah saiz 18, sebelah saiz 16. Tak boleh. Ya ke bos? Tak boleh. Apa jadi? Nanti apa jadi, Mbah? Jam. Apa jam? Keretanya jam. Keretanya jam. Tak boleh gerak ke? Tak boleh gerak. Kereta terpusing. Sebab dia punya... Ni sebagai gearbox lain. Tu aku nak cakap tu. Aku malah cakap je. Aku kalau cakap, aku terus welding alloy kat sini tau. Aku terus welding je kat sini. Dah, jangan cakap banyak. Kalau korang nak welding steel apa semua ni, Mbak, ni. Aku perasan hasil tangan dia tadi. Mana nak welding steel, nak buat custom intercooler piping, exhaust piping, yang berkenaan ni lah. Ni dia antara hasil dia. Wow. Ini kereta punya mana, Mbak? Ini untuk rem pipe tebur 70. Ini rem pipe besar bas ni berapa inci ni? 5 inci? 4 inci? Ini rem pipe tak jadi rem pipe ni. Dia rem pom. Wah. Tengok ni hasil dia, Mak, welding dia. Kemas bos Kemas. Dia weldingnya ni perlu telaten baru dia jadi. Kalau tak telaten dia tak jadi. Sejak bila member buat Evo dah buat kereta lain ni? Tiba-tiba lain. Dia ni belasah je lah si Mbah ni. Okay. Welding steel dekat Mbah. Marem.